Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel guys. Aku macam biasa, aku baru bangun. Hari ni aku pakai baju geng JT guys. Ni sekarang aku dah siap untuk pergi ke pantai Ru 10. Aku ada game 100,000 dekat pantai Ru 10 Setiu. Ok guys, kita jumpa dekat pantai nanti. Sekarang aku nak loading barang, sebab aku duduk dekat homestay ni. Jom kita pergi loading barang, lepas tu nanti jumpa kat pantai. Bye. Sekarang siap-siap pergi ke sana. Aku dah sampai dekat pantai Ru 10. Hujung sana aku punya pancang. Cantik keindahan Allah. Itu Pulau Pisang. Lagi sadu dia punya dia. Ni masih gelap lagi. Kita tengah set up barang. Sekejap lagi turn aku nak set up. Bohong lah. Aku nak kejauhan ya. Ni dah nampak muka dia dulu. Nampak eh? Ini memang tak boleh ngelak dia. Putih. Alamak, tak nampak lah. Tak. Ni tengah set up barang. Tengok guys, masing-masing tengah saya set up barang. Aku tengah set up barang. Aku tak jadi. Allahu Akbar. Berdiri kat mana yang bagus? Guys, view dia cantik guys. View dia kau. Air biru cok, air biru. Dah sampai dekat pantai. Aku tengah set up barang. Kau nampak? Tengah set up. Kau tengok geng-geng JT. Hari ni aku jadi geng JT. Tengok. Player baru sampai. Lagi faham ya? Ya. Sifu. View cantik, indah. Sekarang dah pukul 7.32. Aku dah boleh start pasang perambut apa semua, setting lah guys. Cantik kan view dia. Pantai semua cantik. Kita misi tampal stiker. Tempat biasa lah, tampal sini lah, yang biasa. Tempat tampal kita cabut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku rezeki tidak besar, yang kecil pun jadilah ya Allah. Okay, sekarang dah pukul 7.54. Mungkin kejap lagi game start. Masing-masing semua dah turun bawah. Pancang kat belah bawah ni semua. Geng-geng aku pun dah masing-masing set up. Semua dah siap set up. Tinggal tunggu game saja. Stay tune guys. Sekarang dah start duduk depan. Panas pun dah start ni. Alhamdulillah cuaca macam beri kerjasama. Penat juga guys. Jalan-jalan. Padu-padu mantap. Game lagi berapa minit nak start game. Tu kena pergi tu biar makan ni guys. Ada manis-manis. Padu mantap. Game dah start. Game dah start lawan. Aku nak biar orang baling dulu, baru last aku baling. Dengar satu. Okey, dah start mula. Tengok. Masing-masing dah start guys. Masing-masing dah start. Meriah guys, Terengganu meriah. Padu-padu mantap. Dah aku nak baling pula. Okey, masing-masing nampak. Semua dah baling. Apa? Semua dah baling. Ada masalah teknikal sikit guys. Berselirat. Right. Ya.
Sekarang dah pukul 10. Dah 1 jam berlalu, masih tak ada apa-apa lagi. Kita tengok nanti. Mudah-mudahan adalah yang sudi-sudi sedut umpan-umpan ni. Tengok, jom kita berjalan-jalan jap. Kita tengok view-view pantai penarik Rus Pulau tengok guys. Tahan lah, ramai lagi. Tapi bukanya besar ni guys. Tengok daripada ujung sana. Aduh. Dia player-player geng jeti. Okay, ada pompo. Water kongsi. Landing time. Ya. Cepat kong. Ada pompo. Landing time. Pergi time. Cepat. Kau punya. Padu-padu kan dia orang. Balik. Boleh gaduh kan. Mengerikan. Sekarang dah pukul 11 guys. Masih belum ada naik lagi ni. Seekor pun tak ada ni guys. Kalau korang nak tahu, daripada direct sini sampai ujung sana, direct sini semua. Lepas tu direct sini semua tak ada lagi ikan naik. Memang tak ada ikan depan ni rasanya. Tengok macam ada strike satu, tapi tak tahulah ada ke tak ada. Kita tengok lah. Tengok. Mudah-mudahan ada lah. Ni main Yoda orang main todak ni. Ambil ikan dasar, tak ingin nak makan. Kita tengok ada ke tak ada. Panas terik cok. Betul-betul panas kan. Tak tahu lagi yang ada ke tak ada. Kena jauh orang lah geng. Tunggu nak ya okey. Sekarang dah pukul 12 guys. Ikan terberat sekilo lebih tak silap. Sekilo berapa dia? Ikan berat? Sekilo 8. Nombor 2 todak ni. Nombor 2 pari. Nombor 2 pari juga sekilo. Nombor pari. Nombor 1 todak, nombor 2 pari. Ni harap-harap last minute ni mudah-mudahan ada ikan makan lah. Sebab tim aku memang seekor ikan pun tak ada naik ni. Jangan katakan tim aku. Yang belah sana, belah situ semua tak ada. Yang belah sana pun semua tak ada. Semua tak ada ranking guys. Ikan pun jangan katakan ranking tak ada. Ikan pun tak nak naik ni. Tak tahulah depan ni macam tak ada ikan ni. Mudah-mudahan lah ada keajaiban last minute nanti. Nampak gaya ni macam kumpul bertaik ni. Panas rentung. Tanya, ada naik tak? Ada naik tak? Ada? Naik udang. Sipu. Kenapa kan? Sipu. Aduh. Wah, ingatkan barulah. Ingatkan baru ingat ikan nak makan. Rupanya bukan, sangkut sebelah. Semua sampai dah rentung. So guys, aku pakai ayam guys. Pasirnya panas. Aku nak kena celup air sekejap. Tak boleh tahan, panas dia. Tengok. Aduh. Airnya cantik, tapi ikannya yang tak berapa cantik ni guys. Kita main. Sedapnya guys. Bawah ni dalam lah guys, bawah. Memang dalam. Ni tadi tengok macam ada guys. Tak tahulah. Kita tengok. Kita tengok ada kat sana. Yang belah sana tadi tu ada naik pari buat mungkin dalam kilo lebih ya. Ratus-ratus gram, 900, 800 gitulah, tak pastilah sebab tak pergi tengok ni. Ya. Tadi ada tapi ni dah dia tak makan balik lah. Cakap apa Wan ni? Cuba kau cakap Wan. Dia cuba makan tapi dia tak makan balik.
Main bola lemah guys. Main bola lemah. Aduh. Kat mana dah ni pucuk ni? Aduh, krem. Aduh, pula kentak aku tersimpul ni guys. Aduh, ini bukan mancing dah ni. Ini dah lembik dah semua ni guys. Aduh. Kumpang betul. Pergi Ganu cari kumpul tai. Jauh cari nak kumpang. Aduh, ada apa? Maskat lah. Ada maskat. Aduh, Masing-masing dah malas suruh orang pula gulung Tadi dia ada makan. Pukul 6 dah turun. Tadi dia ada makan. Tapi dia tak makan balik. Aduh. Namanya apa? Apa berdai. Aduh. Ni bagi bertagang guys. Tapi tadi dia apa? Dia apa? Dia makan tak? Dia tak makan balik. Alah, bertai. Aduh. Okey. Dah habis, tak ada apa. Kumpang bertahi. Tak ada apa. Habis. Kita tunggu Kuantan Okey. Kita tunggu jangkutan bertuah. Okey, kita tengok ada hasil ke tak ada jangkutan bertuah. 80,000 kita cukup. Cantik. Okey. Dengar guys. Dah nak habis. 5 4 3 2 1 diisytiharkan kumpau butai guys. Ramai-ramai. Ramai-ramai. Alhamdulillah dah nak siap kemas guys. Dah nak siap kemas. Ni sikit. InsyaAllah kalau ada game lagi Terengganu, kita cuba lagi. Jangan putus asa. Hari ni kita tak ada rezeki, esok lusa kita ada. Itu je, tak susah pun. Hari ni kita tak ada rezeki, jangan putus asa, jangan rasa kecewa. Kita lawan. Selagi boleh lawan, kita lawan. Kau bawa tadi plastik. Aku tahu ni kita orang tu bawa plastik semua. Kalau tak, anu kena kibah-kibah you. Kalau tak, berpasir dalam. Kau pasal lu lagi. Ya, pasir lu bawa masuk bawah. Okey, aku dah siap kemas. Hari ni aku dengan JT tak ada hasil. Memang kiri kanan aku pun memang tak ada naik ikan. Okey, besok aku ada lagi satu game dekat Kuantan, Pahang. Kita tengoklah kat sana ada hasil ataupun tak ada guys. Okey lah, mungkin sampai sini je aku punya video. Nantikan aku punya video ke Kuantan Pahang pula. Okay guys, apa-apa, terima kasih pada subscribe dan juga view-view. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, jumpa lagi.